Para pendengar 897 FM, pada tengah malam ini saya Casey akan ketengahkan mungkin satu topik yang setelah pun saya tanyakan awal tadi di Facebook tentang Saka. Teman-teman misteri jam 12, saya akan mulakan dengan apakah sebenarnya Saka? Dan ada kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berkongsi tentang Saka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah ataupun sebenarnya apa itu Saka. Mengikut daripada beberapa laman web yang saya baca, beberapa orang yang telah pun saya berujuk tentang hal Saka. Rata-rata secara kesimpulan, Saka itu merupakan satu ilmu turun-temurun datangnya dari nenek moyang. Mungkin dari nenek moyang kita diturunkan kepada nenek kita, diturunkan kepada ibu, kemudian diturunkan kepada kita. Cara diturunkan Saka ini berbagi kepada beberapa cara. Satu, cara yang disedari. Anda selaku empunya badan sedar yang anda bakal menerima Saka. Mungkin dalam satu upacara tertentu. Mungkin upacara-upacara penyerahan Saka ini dilakukan dalam rumah, di luar rumah. Yang selanjutnya, cara yang tidak disedari. Cara ini adalah dengan sentuhan. Mungkin kadangkala dengan sentuhan ataupun secara otomatik Saka itu akan diturunkan kepada anda. Itulah antara perkara yang saya bertanya pada mereka dan terbaca di beberapa laman, di beberapa blog di internet. Saka boleh diturunkan secara paksa ataupun secara yang diizinkan. Bila Saka duduk dalam badan seseorang itu, dikatakan orang itu akan mempunyai satu kelebihan. Kelebihan itu mampu boleh membantu empunya badan, ataupun kelebihan itu akan membinasakan orang yang mempunyai Saka tersebut. Seperti contoh, dikatakan di sini dalam laman blog yang ada di hadapan saya ini, Saka itu boleh membantu kalau orang itu sedar dia ada Saka dan dia tahu bagaimana nak menggunakan Sakanya. Saka boleh digunakan untuk menumpaskan musuh, melakukan kerja-kerja yang tak boleh dipandang dengan mata kasar. Seperti contoh, kalau seseorang tuan ada memelihara binatang ataupun haiwan dan sebagainya seperti anjing. Anjing itu disuruh jaga rumah. Bila ada perompak, bila ada mereka yang tak dibenarkan masuk, malah anjing akan bertindak menyerang si perompak tersebut. Begitu dengan Saka. Tujuannya menjaga tuan. Tujuannya juga adalah untuk membinasakan musuh-musuh yang ditunjuk oleh tuannya. Sama seperti anjing yang saya katakan awal tadi. Anjing harus diberi makan. Dan pernah anda dengar kisah-kisah di berita, di internet, di YouTube, di mana anjing makan tuan tak boleh dikawal. Begitu juga dengan Saka. Bezanya, anjing adalah sejenis binatang yang boleh kita lihat dengan mata kasar, tetapi bukan Saka. Saka ini, kalau diberi makan secukupnya, dilayan dengan baik, dijaga dengan sempurna, dapat melaksanakan pelbagai perkara. Sebelum mempunyai Saka, si tuan punya diri harus percaya yang jin itu wujud. Harus percaya yang jin boleh ada di mana-mana tempat dalam sekelip mata. Dan jin boleh ada di banyak tempat dalam masa yang sama. Ada juga upacara-upacara yang dikatakan membaca mantra memuji si Saka tersebut. Kalau tuan lupa nak beri makan, kalau Saka tidak diberi makan, maka Saka akan menyerang tuan dan tuan akan hidup dalam keadaan histeria. Itu kepada tuan yang tahu dia ada Saka. Bagaimana pula pada mereka yang tak tahu dia ada Saka? Inilah dia tanda-tanda dikatakan daripada beberapa orang saya temui, daripada beberapa laman web. Ingat, setiap yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan. Boleh periksa dengan mereka yang lebih arif dalam bidang ini. Di waktu tidur, kalau anda mempunyai Saka, setiap malam kalau anda tidur resah gelisah, anda akan sentiasa berjaga malam, terbangun malam dalam keadaan ketakutan. Anda akan mimpi, setiap kali mimpi benda mengganggu anda.
Mimpi-mimpi yang menakutkan dalam tidur anda. Mimpi tentang binatang-binatang yang ganjil. Kalau dalam tidur kadang-kala dikatakan akan rasa sesak nafas. Anda akan ketawa, menangis, perkara-perkara pelik yang akan anda lakukan. Mimpi melihat hantu. Mimpi melihat manusia dalam keadaan-keadaan pelik. Mengeluh ketika anda tidur. Mimpi jatuh dari tempat tinggi. Mimpi berada di kawasan-kawasan kubur atau tempat-tempat sampah yang menakutkan. Bila anda berjaga, apakah tanda-tandanya? Antaranya pening kepala yang berterusan. Ada saja pada waktu-waktu tertentu, mungkin dikatakan di sini dari maghrib sampai ke subuh malam aja pening. Setiap malam pening, dah jumpa doktor, bagai obat anda makan, katanya di sini keadaan pening migrain anda tidak hilang. Anda selalu letih, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk berhadapan dengan kewajipan anda. Anda pula, fikiran kusut, tidak boleh berfikir, sentiasa marah dengan ahli keluarga, mungkin dengan isteri, dengan anak-anak, dan kesurupan, kemurungan. Itulah antara dikatakan badan anda mempunyai saka dan tidak anda ketahui. Sejauh mana kebenarannya, saudara? Para pendengar Ria 897 FM. Soalan yang mudah, bagaimana saka boleh dihindari? Ada pendengar yang bertanya. Ada juga cara-cara teknik-teknik perubatan yang dipanggil ruqyah, boleh dikenakan kepada si pemilik saka. Tapi teknik ini boleh tanya mereka yang lebih arif. Kalau ingin dibincangkan untuk rancangan 2 jam ini memang tidak mencukupi. Sedikit sebanyak anda tahu sebenarnya apa itu saka. Di sini ada contoh dari majalah yang saya miliki. Kalau seseorang itu mempunyai saka, para pendengar Ria 897, dan saka itu tidak diketahui si punya badan yang dia ada saka, kadangkala benda itu akan ikut ke mana saja dia pergi. Kadangkala dia rasakan dia ni diawasi oleh sesuatu. Hati-hatilah, mungkin itu saka. Dan saudara ingat setiap apa yang saya ketengahkan, ya. Dan pastinya kalau sakit bukan bererti saka. Kalau malas bukan bererti saka. Ada juga kaitan yang lebih dalam yang harus kita pelajari, ketahui, dan memang tidak sesuai saya ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Memang ada di antara anda mempunyai penyakit pening kepala dan sebagainya. Itu bukan bermakna seseorang itu ada saka. Benda ini berterusan, berlarutan untuk sekian-sekian waktu, dengan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Baiklah, kita kembali pada kisah saka, kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Katanya, salam Kisi, tolonglah ketengahkan kisah saya yang ingin saya ketengahkan. Nama saya Malisa Alba, seorang pendengar dari seberang tambak, berasal dari Johor Bahru. Kisah ini berlaku kepada datuk saya. Untuk pengetahuan Kisi, sama ada betul atau tidak, saya tidak pasti. Tapi ramai adik-beradik mama saya kata, keluarga kami mempunyai saka. Untuk pengetahuan Kisi juga, saya masih mempunyai moyang. Moyang saya masih lagi kuat. Dan ramai saudara boleh, katanya, saudara mamah belah mama saya ini mempunyai saka, mengikut kiriman email dari Melissa. Pada 2 tahun lepas, nenek saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat, atau lebih digelar sebagai sakit tenat, sampai pergerakan nenek saya terbatas. Tak dapat bergerak, macam dikatakan dalam keadaan nazak pun ada. Dipendekkan cerita, 2 minggu selepas itu nenek sihat macam biasa. Sebelum ini, nenek tidak berupaya untuk bergerak. Kemudian nenek moyang dan adik-beradik nenek pergi ke Melaka atas urusan harta keluarga mereka. Maka secara otomatik datuk saya tinggal seorang di rumah. Datuk saya hanya tinggal bersama dengan nenek ketika itu. Bila nenek balik kampung di Melaka, tinggallah datuk keseorangan. Pada suatu maghrib, datuk selesai mengerjakan solat di surau dan pulang ke rumah macam biasa. Datuk pun berehat dan baring di atas sofa.
Dalam beberapa minit selepas itu, katanya di sini, Datuk ternampak seolah-olah Kisi ada bayang-bayang di dapur datang ke arah Datuk saya. Kemudian Datuk moyang saya dengan, katanya nampak Datuk saya nampak moyang saya dengan rambut yang sangat panjang. Padahal masa tu Kisi, moyang saya berambut pendek, melintas depan Datuk saya. Betul-betul sebelah Datuk itulah benda tu berjalan sampai ke depan. Kemudian jelmaan itu senyum ke arah Datuk saya. Datuk yang sudah faham akan jelmaan yang kami panggil Saka itu cuma teruskan pura-pura tidur. Maka jelmaan itu pun hilang di balik pintu. Sedangkan waktu yang diceritakan pengalaman ini berlaku, moyang keluarga berada di Melaka, begitu jauh, tapi Datuk boleh terlihat moyang dalam rumah. Keesokannya saya dan Mama datang ke rumah Datuk dan beliau menceritakan pada kami. Kami hanya diam membisu. Rumah itu seakan ada penghuninya. Casey, saya ada terdengar bahawa Saka akan diturunkan mengikut turun-temurun. Mereka iaitu saudara ada berkata yang ingin turun kepada anak sulung. Ada rasa betul sebab moyang anak sulung, nenek juga anak sulung. Tapi yang tak baiknya mama saya anak sulung. Begitu dengan saya, kata Melissa, juga anak sulung dalam keluarga. Boleh tak Casey bertanya pada pendengar, adakah benar Saka diturunkan hanya kepada anak sulung? Tolong Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Melissa. Selamat malam Casey. Tentang masalah Saka, tak semestinya ia akan diturunkan kepada anak sulung. Kalau orang yang memegang Saka itu boleh pilih kepada orang yang mau diturunkan. Janji Saka itu dijaga dengan baik dari Khairul. Itu dia. Itu penjelasan ataupun pendapat pandangan dari Khairul. Yang ini dari pendengar kita juga, namanya Encik Husin, katanya Encik Husin, Kisi Saka tidak semestinya diturunkan kepada anak sulung. Saya ni yang bongsu mendapat Saka, tetapi Saka tu alhamdulillah makan masa yang lama Kisi, lebih kurang 2 tahun saya berubat, akhirnya benda tu dapat dibuang. Dan antara gangguan yang saya miliki kerana saya tidak mengamalkan, kata Encik Husin, antara perkara yang saya terkena adalah gangguan sebab saya tidak mengamalkan Saka yang diturunkan secara paksa. Antara amalan yang harus dilakukan, nenek saya ni ada Saka tu diturunkan pada Pak Long saya. Pak Long saya meninggal, saya pula yang diturunkan. Entah kenapa saya dipilih. Dan amalan-amalannya adalah mengasap beberapa keris dan juga beberapa cincin batu yang ditinggalkan oleh arwah noyang saya kepada nenek, kepada Pak Long, sekarang ini kepada saya. Dan cincin itu walaupun tidak diasap masih disimpan sebab saya takut kalau saya buang akan memudaratkan. Jadi saya jumpa dengan pakar, kata Encik Husin. Pakar itu merubatkan saya. Dan kesemua harta pusaka itulah telah pun diambil dan disimpan oleh pakar tersebut. Dan tahap demi tahap dia merubat saya sebab katanya dalam badan saya ada 39 jenis jin. Kalau dikeluarkan serentak, saya boleh meninggal dunia. Jadi setiap kali dia keluarkan sedikit, 1 atau 2, memakan masa yang lama. Dan kadang-kadang pun saya bertugas tak ada masa. Gangguan-gangguan yang saya alami seperti kisah katakan awal tadilah, pening kepala, setiap kali tidur tak mencukupi. Hidup saya ni bagai terombang-ambing lah. Malah seringkali bergaduh dengan isteri. Tapi saya tahu ini semua adalah satu ujian bagi saya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berubat, barulah Saka kesemuanya 39 jin duduk dalam badan dapat dikeluarkan. Ui, banyak tu jin dalam badan. Salam Kisi, keluarga dari yang sulung hingga ke bongsu semua ada Saka yang diturunkan oleh arwah bunda mereka. Entahlah Kisi, apa yang saya lihat Saka ni tidak baik kerana tak ada satu pun keluarga yang solat maupun mengaji. Pernah pun ada seorang ustaz sudah bilang beritahu keluarga saya yang Saka ini tak baik dan jangan disimpan. Tapi keluarga saya tetap berdegil. Bagi mereka Saka itu adalah kuasa mereka dan bahan untuk melindungi mereka dari musuh. Dari kiriman Alung yang kirimkan message. Yang ini pula daripada pendengar kita, daripada siapa ni? Obot Mardi kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Dah lama tak dengar khabar. Obot kata, Kisi, Saka tu tidak ada yang baik, semuanya adalah jahat. Kerana pemujaan, kerana adanya Saka ini bercanggah dengan akidah seseorang Islam.
Kata Ubah Mardi, dengan seseorang itu mempunyai saka, dia percaya pada saka itu dan menduahkan Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak diingini dan salah dari segi akidah. Dan dengan adanya saka, saka itu akan bertuankan si empunya badan. Tapi kalau si empunya badan tidak memberi makan, tidak mengikut tata susila yang telah pun dijalankan bertahun-tahun oleh nenek moyang, saka akan makan tuan. Saya pernah, katanya di sinilah beberapa kes yang saya hadiri, saka makan tuan. Daripada badan digambar kisi memang gebu, memang gemuk berisilah. Setelah saka mengambil alih badan, kering. Seolah-olah macam orang ada ambil. Itulah dah terkawal lah boleh saya katakan. Badannya kurus kering. Dan memang susah kalau benda tu dah sebati. Yang lazimnya orang-orang yang macam ni akan mengeluarkan satu bauan yang tak enak. Bau busuk seolah-olah macam bau najis, kata Ubah Mardi. Jadi janganlah kita bermain dengan saka. Sekarang memang senang. Kita megah, mewah. Orang semua sukalah tunduk dan sentiasa cari kita untuk dapatkan solusi. Tapi akhirnya bila kita nak mati, dah tak larat nak mengadakan upacara-upacara tertentu, benda tu akan makan tuan. Terima kasih Ubah Mardi. Jam Ubah SMS Baik, yang ini pula Orvi kata, nak tanya kalau tentang penanggal terjadi di Tampines ke apa ni? Saya orang Tampines pula Orvi kata penanggal yang terjadi di Tampin. Tampin ke Gadik lah. Saya orang Gadik. By the way, tentang saka, pacar saya yang dulu dan sekarang banyak diganggu. Selalu nampak lembaga hitam yang besar atau gula-gula bila saya marah dengan mereka. Ada pakar cakap kalau dihalau saya bisa mati. Saya pun risau dan sedih tentang kejadian ini. Dari Orvi yang kirimkan.